Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ni kita company pun ada dapat yang baru punya stok. Tahun 2019, Honda HR-V. HR-V ya, 1.8 E-Spec Auto. Harga cuma jual 49.800. Sekarang market masih 50 lebih. Tapi kita jual 49.800. Ini kira facelift dah. Facelift, HR-V facelift. Dia punya salon lain. Projector lampu. Okey, kalau kereta ni buat loan bulanan anggaran lah 600 lebih. Ikat bank 9 tahun lah. Ikat bank 9 tahun. 600 lebih. Zero deposit lah. Zero deposit. Dia pakai engine sama juga. CVT. Tapi dia facelift lah. Facelift. Okey. Depan dia punya sarung ada lain sikit. Lepas tu daylight projector. Okey, nampak lagi sporty. Dalam dia sudah leather lah. Dalam sudah leather. Walaupun dia low spec. Okey, sudah leather. Low spec pun ada pedal shift bagi you. Ada pedal shift bagi you. Mileage dia 94,000. Aircon sejuk, lepas tu reverse camera saya rasa ada lah. Ini original punya player lah. Okey, dia tak ada bagi radio ke. Tak ada, dia bagi touchscreen player. Okey, belakang macam ni. Okey, dia sini leather, sini kain lah. Tapi dia sudah ada ubah lah. Ada ubah, masuk leather, pedal shift. Depan punya salon pun lain sudah. Belakang macam ni. Tahun 2019 lah. Tahun 2019. Harga jual 49.800. 49.800. Kalau cash lah. Kalau buat loan bulanan 600 lebih ikat bank. Ikat bank. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari HR-V ya, SUV. Sebiji SUV punya kereta. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos. Thank you.